bila last day kan, saya last day 10 bulan ni, korang, aku macam teringat satu benda lah. Kau tahu tak, sebelum aku viral sebab suara aku apa semua ni kan, aku dulu pernah terfikir tau, waktu aku viral tu aku pelik. Aku macam, kenapa rezeki aku sebesar ini lah. Aku bukan membesarkan rezeki aku, tak. Aku cuma fikir, apa yang aku buat lah sampai Allah bukakan pintu rezeki aku macam gini sekali. Even sampai sekarang pun. Pasal aku teringat tau, dulu waktu aku memang tak ada siapa kenal aku, tak ada siapa kisah kat aku. Dulu aku ada satu perangai yang aku suka buat macam ni. Dan aku harap korang pun boleh buat benda sama macam ni juga. Kalau korang bosan-bosan kan, korang dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu kalau korang ada duit lebih sikit, korang beli je sikit coin dekat dalam live TikTok ni kan. Kau beli lah coin dalam sikit-sikit 100 ke, yang 100 coin sikit-sikit dia. Lepas tu kan, kau pergi cari live orang-orang yang tengah meniaga, yang tak ada view. Orang-orang yang tengah tak ada view, yang orang view sikit tapi dia tengah meniaga. Aku suka buat dulu macam tu. Aku suka pergi kat mana-mana live. Lepas tu nanti kan, aku akan komen macam gila-gila. Padahal tak beli pun sebab aku pun duit tak ada. Tapi nanti aku akan bagi dia satu roast. Lepas nanti aku akan komen macam, semoga dimurahkan rezeki selalu kak, fighting kak. Aku suka buat macam tu tau. Aku tak tahu kenapa. Aku tak ada niat pun nak murah rezeki balik ke apa. Bila buat macam tu tak pun. Aku cuma suka tengok bila orang yang tengah buat live, tak ada orang tengok, tiba-tiba dapat komen macam tu. Dia orang semuanya akan gembira. Dia orang akan macam, terima kasih support saya, terima kasih support saya. Dan benda tu aku rasa ada, orang kata, salah satu punca juga. Allah bagi aku rezeki yang banyak macam ni. Alhamdulillah sekarang macam ni. Aku rasa benda tu, the way Allah bayar balik kat aku rasa macam benda tu indah gila. So aku harap benda ni kalau aku share kat korang, korang dapat praktikkan juga. Bukan dekat online je. Kalau korang jumpa mana-mana orang yang memerlukan, sedekah. Aku suka gila sedekah. Jalan-jalan kat mana-mana masjid kan, kalau ada duit cash RM1, RM2, pergi je kat masjid tu, masukkan dalam tabung. Korang jangan pula pergi cari CCTV waktu nak masukkan tabung tu, pergi piece kat CCTV tunjuk. Jangan. Sedekah je. Sedekah ikhlas-ikhlas. Nanti pandailah Allah balas macam mana. Allah lagi tahu apa. Kunci dia happykan orang, sedekah, sabar. Best lah.